Ramai ingat mereka sempat. Di Malaysia, ramai yang bekerja keras seumur hidup, membina rumah, menyara keluarga, tapi tak pernah sempat merancang apa yang ditinggalkan. Ini adalah kisah Ramli dan isterinya, Halimah. Mereka bukan orang kaya, bukan juga pakar kewangan, tapi mereka adalah kita. Dan kerana itu, mereka dipilih. Dipilih untuk berkongsi satu perjalanan yang ramai tak sedar sampai semuanya sudah terlambat. Ini bukan sekadar cerita, ini realiti. Ramli dan Halimah, maskot rancangharta.org. Kerana di setiap keluarga ada cerita yang perlu diselesaikan.